Guys, jumpa di part nombor 2 guys. Okey, assalamualaikum guys. Alamak guys. Okey, apa yang kita plan tu semua agak susah jugalah, sebabnya kita plan memang kita nak guna skru yang besi ni direct tu kayu tembus ke sini. Jadi skru tu pendek, tak sampai. Baiklah. Jadi kita tukar plan guys. Kita tukar plan guna zinc bumbung lah. Sebab bumbung ni dia lipis. So bila kita letak kan, okey guys, dah cabut tepi box ni, plan ni. So kita mula nak guna barang terpakai lah yang dah ada kan. Kita nak skru tu. Sebabkan dia ada lekuk-lekuk tu kan. Jadinya zinc lah, zinc yang flat sheet punya. Lepas tu kita akan ikut guna zinc ni lah. Macam tu guys. Zinc ni satu kaki RM5 guys. Yang ini besar dia dalam 6 kaki guys. 6 kaki RM30 lah guys. Yang ni yang keras punya guys. Dia agak kerasnya lah. Tu keras. Sebabnya kita pakai lama kan. Lepas tu kita pakai dekat luar pula. Kena hujan panas apa semua kan. Macam tu lah guys. Jadi untuk yang ni kita akan ukur dia. Kita akan potong. Tekan pot. Kalau kita tengok besi ni macam dia sengit kan. Sebenarnya memang besi ni kita buat sini pendek sikit, sini panjang sikit guys. Ada angle. Nanti hujan akan turun sana lah. Macam tu guys. Guys, kita tanda guna marker pen lah, senang guys. Okay, kita dah tanda yang di sini. Untuk potong kita kena guna gunting zinc lah. Gunting zinc. Okey guys, lepas dah ukur kita akan tebuk lubang lah guys. Tu guys, tebuk lubang guna mata drill lah, mata drill besi guys. Okey guys, kita skru masuk dalam lubang je lah skru tu. Okey, lepas tu kita akan letak aluminium penebat haba guys. Itu guys. Okay, lepas tu kita akan ambil gap sikit lah. Untuk kita akan lipat masuk dalam. Macam tu guys. Yang lipat. Okay guys, dah siap guys. Tu dia guys. Yang ni sebelah luar memang kurang cantik lagi sebab ni sebelah dalam. Sebab kita nanti untuk finishing kita tampal kayu guys. Nak bagi cantik, nampak macam baru nampak macam reban ayam hotel 18 bintang. Macam tu guys. Alright guys, itu dia guys. Yang ni belum kita ketat lagi lah. Tapi memang cantik lah masuk dia. Itu dia guys. Memang sejuk lah lepas ni ayam kita. Okey guys, kita dah siap pasang kanan dan kiri guys. Inilah rupa dia guys. Alamak, nampak macam comot kan kat luar dia. Memang nak buat macam tu sebabnya akhir sekali finishing nanti kita akan tampal kayu pallet guys. Full pallet. Barulah nampak kemas guys. Ini bahagian dalam dia lah. Ada penebat haba guys. Guys, ini dia dah separuh siap guys.
Atas dah siap. Atas belum siap lah. Dah siap potong tapi belum skru. Tepi dah memang skru. Di sini pun belum. Dalam first class guys. Aluminium pula, zinc bersalut penambah haba lah. Macam tu guys. Okay guys, dah siap guys. Alamak guys, dah siap. Okay, ni rupa-rupa dia lah. Tepi kita skru pakai skru apa ni? Skru besi ni je. Skru besi berlubang. Kita direct skru dari zinc ke belakang ni lah. Kita pakai nut lah. Dia memang bagi skru ni memang kasih nut. Macam tu guys. Di atas bahagian tepi dia, bahagian depan dia. Yang ni kita tampal-tampal je guys. Belum skru habis lah. Hanya sebelah kanan dan kiri saja kita skru. Ini buka macam ni. Kita akan tampal tadi lah. Lebih cantik lagi kan. Ini buka, tampal. Sebelah ni panjang kan. Sebelah ni sebenarnya betul juga. Sebelah pendek kan. Sebab kita nak buat bawah ni amari kan, rak. So sini pintu. Tepi ni kita akan pasang zinc lagi lah sampai habis bawah. Samalah dengan yang bawah ni. Sebab nanti besi ni kita akan tanam dalam tanah guys. Dia tak setinggi ni lah, ke bawah sikit. Okay, ni dalam dia lah. Dalam dia memang kemas guys. Kayu ni sebab kita letak ni sebab kita nak skru untuk yang sebelah luar tu, dan yang ni sebelah depan ni, supaya dia lebih kukuh lah. Tak kendur guys. Okay, jom layan pusing. Terlajak guys. Macam tu guys. So dalam dia kita letak ni lah, aluminium pula. Ni guys, kita letak penambah haba lah. Ni tipis je ni guys. Memang agak menjadi jugalah sebab kita dah letak dekat bawah bumbung rebahan kita. Memang agak sejuk juga. So tak perlulah beli yang tebal-tebal. Yang ni kita beli RM30 saja satu gulung guys. Satu gulung ni pun dah nak habis kan guys. Kita pakai kan, kita guna. Ni untuk dalaman dia lah. Ini dalaman baru ni guys. Luaran dia kita akan guna ni guys. Ini kayu pellet. Kita akan tampal lah guys. Sebab benda ni kita dah skru, memang lekat. Jadi yang ni kita akan tampal je lah guys. Kita letak gam silikon ke apa, kita tampal. Tampal. Nampak lebih cantik lah guys. Finishing dia tu kan. Halamak. Guys, terima kasih menonton. Assalamualaikum.